Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hokage Fishing. Okay guys, hari ni aku ada dekat apa ni? Pantai Pegalan Balak. Okey, Pegalan Balak. Hari ni aku nak santai-santai je, bawa anak bini jalan, bawa family Kela sini. Hari baru nak jalan pasang. Hari ni kita pakai mancing kecil-kecil ya, 3 batang mancing kecil-kecil, umpan udang dengan jangkau, dengan satu galah panjang. Okey, kita dah pasang. Tunggulah hasil kita hari ni. Okey, apa-apa aku update. Jom. Hari ni pantai cantik sangat. Tak panas sangat. Tak, macam nak cakap, benda mendung lah, tapi tak ada matahari. What? Bro, what are you talking about, man? Ya, apa aku cakap ni? Salah cakap ni. Talu. Buat apa yang? Buat apa? Ngejahit baju. Aduh, banyak pakai benang. Aduh. Nampak jarum. Aduh. Dia nak merasmikan mancing terpanjang di dunia dia. Harap-harap ada ikan besar kat sini. Tengok tu, dia punya bunyi klik. Apa? Drag klik? Mesin apa? Cuba cerita sikit. Mesin Shimano Speros Saltwater 14,000 XG. Apa perasaan master nak mancing hari ni? Saya jenyak. Tu apa pula? Nama dia Perambut. Perambut. Sudah. Mama. Mama. Sikit lagi nak kena kapal tu. What? Dapat ikan kerapu. Kerapu. Yelah. Tanam. Kita nak daun baru. Daun baru. Yelah. Kerapu. Master nak balik. Lawan cahaya gelap sikit. Nampak tu udang tu tergantung tu. Ambil kau. Harap-harap yang dapat pun besar jugalah. Macam cantik hari ni, serius. 1, 2, 3. Oh ya. Hui. Jauh mat. Berdesing. Dengar berdesing. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later.
Pasal seekor lepas tu makan sikit-sikit. Pegang. Sembat-sembat tak kena. Dah habis. Terpaksa dia pasang umpan baru. Sedih ke? Sedih. Sedihnya. Cakap je tu. Sedih mak. Aduh. Macam mana masukkan tu? Dia pakai teknik jarum. Jarum custom. Mula masukkan ni depan, dari depan. Cocok tembus ekor macam ni. Okey. So, kat belakang dia ada cangkuk macam ni. Cangkuk. Mama, ini kembaya. Masukkan ni. Letak macam ni. Lepas tu tarik. Tekan terus. Masuk dalam ni. Faham? Tunjuk dekat-dekat. Viewer nak tengok. Macam ni. Tahan dengan tangan. Macam tu. Cangkuklah seekor. Tu ambil benang. Benang ikat. Berapa kali ikat? Ikut suka hati nak ikat berapa banyak. Ikut sesedar rasa. Taklah macam mana pun nak ikat. Kenapa kita kena ikat? Mengurangkan risiko umpan tertanggal. Okay. Sini. Dia pasang. Okay geng, dah beberapa minit ni. Ada 15 minit tadi kita pasang umpan. Kita dah tukar umpan yang kedua. Jadi yang kecil-kecil ni tadi goyang-goyang tapi tak lekat. Dah 2 kali tukar umpan dah. Okay, kita masih meneruskan lagi. Masih lagi bersemangat lagi. Harap-harap ada lah sebelum hujan ni. Tadi dah hujan, kalau ikutkan cuaca hari ni hujan. Tapi kita turun juga mancing. Kalau rezeki ada. Kalau tak ada, tak apalah. Enjoy je. Okay, lanjut. Yes. Gang. Oi, dah berapa jam dah ni? Berapa jam dah aku menunggu ni, tak dapat lagi. Tak tahu kenapa. Umpan habis. Pasang udang pun habis, pasang jangkar pun habis. Tak tahu. Tak tahu lah kenapa tak makan. Ni sekarang matahari dah mula keluar. Air pun dah pasang penuh.
Yang kecil pun tak galak, yang besar pun tak galak. Tak tahu lagi. Oh, penat. Bila ada rezeki. Boleh ada rezeki. Okay, kita tunggu lagi. Kalau ada kita update lagi. Yeah. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, geng. Cukup setakat ni untuk hari ni. Hari ni kita tak boleh tunggu lama dah. Kita ada urusan lain pula malam ni. Jadi setakat pukul ni pukul 6.12. Lebih kurang 6 suku lah. Kita berhenti untuk setakat hari ni. Oh, tak boleh lah geng. Kumpau. Hari ni kita kumpau geng. Satu pun tak makan. Ada masa kita mancing lagi. Okay, kita cuba lagi dekat tempat lain. Kena cubalah. Sampai dapat. Okay, untuk yang baru jumpa channel aku, boleh follow, subscribe, like and comment. Tolong share video aku pergi ke jauh-jauh biar semua dapat tengok. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.